Kenapa tak ada orang bagi tahu pun Lost World of Tambun tu sebenarnya macam ni? Seriously, kita orang ingatkan dulu Lost World of Tambun ni tempat mandi-mandi biasa je. Rupanya ada banyak lagi tarikan yang menarik dekat sini. Bukan setakat mandi je, tapi korang nak pergi zoo, boleh juga. Ada macam-macam haiwan, daripada yang kecil, yang pets ataupun yang besar macam ni. Paling kita orang recommend pergi tempat zirafah ni. Kita orang dah pergi semua zoo dekat Malaysia, tak ada lagi yang tempat bagi makan zirafah ni. Paling dekat pun dekat Indonesia ataupun dekat Thailand. Next, korang nak main rides yang thrill pun ada juga. Ada roller coaster, ada rides macam ni. Lagi best daripada Fun Fair. Dan paling penting, nak naik ni semua unlimited, dah tak payah bayar dah. Apa lagi korang nak? Masuk gua, tengok nature, semuanya ada kat sini. Paling penting tempat mandi lah. Daripada pantai buatan sampai ke slide, kolam air panas pun ada juga. Lost World of Tambun ni dia tak buka siang je tau, dia buka sampai malam. Kalau korang keluar waktu petang tu, nak masuk malam ni ada tiket berasingan, kena bayar. Tapi kalau korang stay je daripada pagi sampai ke malam, boleh je. Malam ni ada lagi banyak kolam air panas. Lepas tu ada slide air panas juga. Lepas tu ada luminous forest. Korang masuk ni, tengoklah benda-benda yang bercahaya dalam hutan yang gelap ni. Last sekali, sebagai penutup, ada fire show. Bagi kita orang, untuk tiket harga RM90, ini sangat-sangat berbaloi. So mana yang belum pergi dan ingat ini tempat mandi je, korang boleh ubah fikiran dan datang sekarang juga.